Hai, hari ni saya nak masak masakan Middle East iaitu shakshuka sos buah kepala. Jom mula. Langkah pertama, kita panaskan 2 sudu besar mentega ataupun minyak zaitun. Kemudian, kita masukkan 1 biji bawang besar yang dicincang. Tumis sehingga bawang layu, kemudian kita masukkan 1 biji lada benggala yang didadu. Kacau rata dan kita masak sehingga lada benggala ni menjadi sedikit layu, anggaran masa lebih kurang selama 5 minit. Kemudian kita masukkan 3 biji tomato yang dicincang. Kacau rata dan kita masak sehingga tomato ini mengeluarkan airnya. Setelah itu kita masukkan sos Tanjung, ini sos buah kepala yang pedas ni. Kita masukkan 1 sudu besar dah cukup sebab dia pedas ya. Dan dalam ni juga dah ada bawang putih, sebab tu di awal tadi saya tak letak bawang putih. Sos ni adalah halal dan telah pun disahkan oleh JAKIM. Okey, lepas kita dah masuk sos Tanjung ni, kita boleh kacau rata dan seterusnya kita masukkan sedikit garam dan kita biarkan ia masak. Sekarang saya nak masukkan telur. So telur ni jangan letak rapat-rapat, kita letak jauh-jauh sikit supaya dia tak melekat antara satu sama lain. Belum masukkan telur, kita buat lubang dulu dekat situ. Okey, kemudian baru kita pecahkan telur dekat situ. Kemudian kita tutup dengan penutup periuk dan kita terus tutup api dan kita biarkan telur tu masak dengan wap yang ada dalam kuali ni je. Nampaknya shakshuka sos buah pala yang pedas ni dah siap dan sedia dihidang. Saya harap anda akan mencuba resipi ini sehingga kita bertemu lagi. Bye bye.